Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Naini Isra binti Muhammad Zanian. Jadi saya ingin membentangkan tentang aspek amalan dan nilai yang menjadi amalan agama dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi sebelum beralih lagi dalam, kita perlu mengetahui konsep agama dan kepercayaan. Jadi konsep agama ni adalah kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Ataupun suatu sistem berkaitan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Kepercayaan ini dapat dilihat berdasarkan tingkah laku, komunikasi, perkataan, janji, kenyataan secara lisan atau bertulis seseorang individu atau kumpulan. Jadi konsep amalan dan nilai pula, amalan ni maksudnya salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari keredaannya ataupun perbuatan baik yang atau buruk yang manusia lakukan. Itu adalah amalan. Untuk nilai pula, nilai ni maksudnya prinsip yang dipegang oleh sesuatu agama ataupun kepercayaan ataupun pegangan yang menjadi jalan kepada amalan. Maksudnya nilai ni berkait juga dengan amalan. Jadi, antara dasar pendidikan yang menekankan keharmonian kaum ni adalah yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Pendidikan berteraskan perpaduan dan keharmonian kaum untuk memastikan masyarakat Malaysia ni bersatu padu. So, Malaysia kan banyak kaum. Jadi, FPK ni salah satu inisiatif untuk menyatukan keseluruhan kaum tu. Ataupun pembubukan nilai-nilai moral dan etika tanpa mengira agama dan bangsa. Yang kedua, pendidikan moral dan pendidikan Islam ni sebagai alat memupuk perpaduan. Jadi pendidikan yang berteraskan perpaduan dan keharmonian kaum untuk memastikan masyarakat Malaysia yang bersatu padu seperti hormati antara agama dan budaya ini dapat dijalankan sewaktu budak-budak di usia muda. Maksudnya daripada generasi muda lagi, mereka dah tahu perpaduan ni macam mana. Yang terakhir adalah rukun negara sebagai asas dalam pendidikan. Jadi macam kita nampak contoh, kalau ada perhimpunan di sekolah pun, rukun negara ni akan dibacakan. Jadi macam yang kita tahu, 5 asas dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada negara, kedudukan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan kesejahteraan. Jadi rukun negara ni merupakan inisiatif juga untuk mengekalkan perpaduan antar kaum supaya kaum ni sentiasa harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Jadi, yang pertama, amalan dalam setiap agama ni, agama yang pertama adalah agama Islam. Jadi, amalan dalam agama Islam ni, yang pertama adalah solat. Solat ni adalah cara utama seseorang Muslim ni untuk berkomunikasi dengan Allah. Allah tu Tuhan untuk agama Islam. Jadi, yang kedua, solat ni memberikan peluang untuk memohon petunjuk, perlindungan dan keampunan daripadanya. Sebab dalam Islam ni, dalam solat, kita boleh berdoa macam kita boleh berluar, kita boleh cakap dengan Allah apa yang kita nak dan apa yang macam dosa-dosa kita mohon diampunkan. Jadi macam buktinya adalah sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi dalam surah Toha ayat 14. Yang kedua pula, amalan Islam ni adalah bersedekah. Sedekah ni membantu membersihkan hati daripada sifat tamak dan bakhil. Selain itu, dia dapat menyucikan harta daripada unsur yang tidak berkat. Maksudnya, bila bersedekah ni, kita boleh macam sucikan harta kita daripada unsur-unsur yang tak ada keberkatan lah. Macam tu. Buktinya, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Jadi, sedekah ni sebenarnya macam untuk kita bantu juga orang-orang fakir miskin. Jadi, sedekah ni juga kita boleh ingatlah balik macam ada orang yang lagi rendah, ada orang yang lagi susah daripada kita yang kita boleh tolong daripada sedekah ni. Jadi, dia macam menjadikan umat Muslim ni macam dia rendahkan diri dia lagi. Jadi sifat rendah diri tu adalah dan sifat rendah diri ni Tuhan suka. Yang ketiga pula berzikir. Berzikir ni adalah amalan yang mudah tetapi memberi ganjaran yang sangat besar. Contohnya macam dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Buktinya barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi macam kita tahu berzikir ni adalah macam perbuatan yang berulang-ulang kali lah. Tapi berulang kali tu macam kita
mengagungkan Allah. Macam kita ni sangatlah, macam bila berzikir tu sangatlah tenang dan berzikir ni sangatlah harus dijadikan hobi untuk umat Islam sebab dia jadikan kita rendah diri dan dia bukan tu je, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita sebab tibalah kalau cakap setiap hari kita tak ada buat dosa kecil. Jadi walaupun kita buat dosa kecil tapi kita boleh berzikir. Jadi slow-slow untuk tidak membuat dosa dan menggantikannya dengan berzikir. Jadi untuk yang kedua pula amalan nasihat agama iaitu Kristian. Kristian ni yang pertama adalah mereka mengamalkan berdoa. Berdoa ni dia lebih kepada berkomunikasi dengan Tuhan, memohon petunjuk dan mengungkapkan kesyukuran kepada Tuhan tu. Jadi dalam Bible pun ada berkata berdoalah tanpa henti. Jadi maksudnya macam mereka ni berdoa supaya mereka dapat bercakap dengan Tuhan. Maksudnya kalau ada apa-apa tu bercakap dengan Tuhan. Maksudnya dia berdoa ni dia orang takkan lupa Tuhan lah. Macam tu. Jadi yang kedua pula pergi ke gereja. Jadi gereja ni merupakan tempat untuk beribadah, mendengar khutbah dan memperkukuhkan hubungan sesama penganut Kristian. Jadi dalam Bible pun dia berkata di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi maksudnya dekat sini, gereja ni dia jadikan maksudnya macam tempat untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim mereka antara sesama Kristian tu ataupun dengan Tuhan. Sebab gereja ni juga tempat untuk dia orang beribadah dan dalam masa yang sama juga tempat untuk mereka mengenali antara satu sama lain. Jadi yang ketiga pula membaca Bible. Baca Bible ni untuk memahami firman Tuhan dan mendapatkan panduan dalam kehidupan mereka. Jadi contohnya dalam Bible ada berkata firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksudnya dekat sini Bible ni dia orang jadikan sebagai hobi lah untuk baca kan. Sebab Bible ni mereka berkata bahawa Bible ni ada panduan dalam hidup mereka. Jadi apa-apa sahaja yang ada dalam Bible tu mereka perlu ikut dan patuh. Jadi Bible ni juga macam panduan lah dalam hidup mereka. Sebab itulah amalan mereka ni membaca Bible. Jadi untuk agama Buddha pula, yang pertama adalah meditasi dhyana. Dhyana ni untuk mencapai ketenangan, fikiran dan memahami hakikat hidup. Menghapuskan nafsu dan penderitaan dalaman. Jadi dalam ajaran Buddha ni, dia berkata, jaga fikiranmu. Ia lebih penting daripada tindakanmu kerana fikiran yang terkawal membawa kepada kedamaian. Maksudnya dekat sini, bila mereka ada fikiran yang waras dan boleh berfikir secara logik, dengan cara meditasi, mereka akan dapat mendekatkan diri dengan Tuhan mereka dan dapat menghapuskan nafsu mereka lah dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah amalan mereka adalah menunjukkan belas kasihan iaitu metta dan tidak mencederakan iaitu ahimsa. Jadi perkara ini untuk menyebarkan kasih sayang dan belas kasihan kepada semua makhluk hidup. Tak kiralah tumbuhan ke, haiwan ke, manusia ke. Jadi yang kedua mengamalkan untuk tidak mencederakan, iaitu ahimsa tu lah. Iaitu tidak membunuh atau menyakiti makhluk lain. Maksudnya tidak membunuh haiwan, tidak membunuh sesama manusia. Jadi dalam ajaran dia juga dia kata seperti ibu yang melindungi anaknya yang tunggal dengan nyawa. Maksudnya dekat sini mereka tidak boleh mencederakan atau menyakiti orang lain ataupun makhluk-makhluk yang hidup. Maksudnya macam tak kisahlah haiwan ke tumbuhan ke, mereka tak boleh, amalan mereka tak boleh merosakkan benda tu. Macam tu. Jadi yang ketiga pula menjaga 5 sila, jadi Pancasila Buddha untuk membentuk moral yang baik dalam kehidupan seharian ataupun menghindari kejahatan dan membina kedamaian dalam masyarakat. Jadi 5 sila Buddha. 5 sila Buddha ni maksudnya macam tidak membunuh, mencuri, berzina, membohong, mengambil bahan yang boleh memabukkan. Contohnya maksudnya arak. Jadi dalam agama Buddha ni juga, diorang tak boleh nak minum arak apa semua. Jadi macam diorang tak boleh menyakiti orang lain dan diorang lebih mementingkan meditasi lah. Macam amalan Buddha ni lebih kepentingan meditasi dengan membawa ketenangan dan diorang tak boleh, mereka tak boleh nak merosakkan harta benda ataupun menyakiti orang lain lah. Dia amalan dia lebih kepada begitu. Jadi untuk agama Hindu pula, amalan yang pertama adalah mereka lebih kepada sembahyang. Menyatakan kesyukuran dan keimanan kepada Tuhan, iaitu Tuhan Brahman melalui dewa, dewi seperti Vishnu, Shiva dan Lakshmi.
Jadi mencapai kedamaian untuk kebahagiaan rohani, maksudnya daripada sembahyang tu macam kebahagiaan rohani dia tu, dalaman dia tu lebih lah sebab mengagungkan Tuhan. Jadi dalam kitab Hindu juga dia orang berkata berdoalah dengan hati yang ikhlas kerana ia akan membimbingmu ke jalan yang baik. Maksudnya dekat sini daripada sembahyang diorang boleh mendekatkan diri kepada Tuhan mereka iaitu Brahman tu dengan berdoa. Jadi dalaman mereka iaitu rohani mereka tu lebih terjaga lah. Macam tu. Jadi yang kedua pula Hindu ni pun ada berpuasa iaitu nama dia Vrata. Vrata ni membersihkan jiwa dan tubuh dari dosa. Jenis puasa dalam Hindu ni Ekadashi yang pertama. Puasa pada hari ke-11 dalam kalender bulan Hindu. Sebagai penghormatan kepada Vishnu. Vishnu ni Tuhan mereka. Maksudnya dia puasa tu untuk Tuhan mereka. Yang kedua, Karva Kaut. Maksudnya puasa khas oleh wanita Hindu untuk kesejahteraan suami mereka. Jadi dekat sini, dekat amalan yang puasa khas untuk wanita Hindu ni, maksudnya dia macam lebih menjaga nafsu mereka lah. Macam bila kita berpuasa, kita dapat menjaga nafsu kita dan kita boleh juga merendahkan diri kita untuk tidak macam riak tahu tak? Macam bila kita tidak berpuasa, kita akan membeli makanan yang berlebihan. Jadi macam benda tu kita dah tak ingat orang lain yang lagi susah daripada kita. Jadi pada puasa ni dia boleh macam menjaga sikit. Ataupun Navratri, puasa selama 9 hari untuk memuja Dewi Durga macam tu. Itu mereka puasa untuk Tuhan Dewi mereka. Mereka anggap Dewi-Dewa ni pun Tuhan mereka juga. Jadi yang terakhir adalah yoga dan meditasi. Jadi yoga dan meditasi ni untuk meningkatkan kesihatan mental, fizikal dan rohani. Yang kedua mencapai kesedaran dan hubungan kepada Tuhan. Yang ketiga, dalil dalam kitab Hindu ni dia kata kawallah fikiranmu kerana ia adalah kunci kepada kebahagiaan sejati. Jadi maksudnya dekat sini Hindu ni pun mengamalkan yoga dan meditasi. Maksudnya dekat sini amalan Hindu ni maksudnya dia lebih mengamalkan kesihatan luaran dalam dalaman. Maksudnya yoga ni daripada luaran tapi dalaman juga dia menjaga juga daripada meditasi tu. Yang kedua adalah amalan agama Sikhism. Sikhism ni bersembahyang di Gurdwara, maksudnya tempat ibadah iaitu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pembacaan kitab suci Guru Granth Sahib. Yang kedua memperoleh ketenangan jiwa dan mengamalkan kehidupan bermoral. Yang terakhir amalan dalam sembahyang ni melakukan nitnam, maksudnya membaca doa harian setiap pagi, petang dan malam. Maksudnya dia orang bersembahyang ni untuk berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Menyanyikan kirtan, lagu-lagu keagamaan untuk meningkat kesedaran kerohanian. Jadi mendengar khutbah agama, nyanyian agama, macam tu. Dan yang kedua adalah bersedekah. Jadi Sikhism pun ada bersedekah juga untuk khidmat kepada masyarakat. Jadi mereka ni bersedekah untuk khidmat kepada masyarakat. Iaitu sefa. Sefa ni untuk membantu golongan yang memerlukan tanpa mengira agama atau kaum. Maksudnya dekat sini dia menolong, dia tak kisah agama atau kaum apa, dia sanggup tolong. Dia mengamalkan sikap rendah diri dan tidak mementingkan diri. Jadi contohnya lah, amalan dan sefa ni adalah langar. Maksudnya dapur percuma di Gurdwara yang menyediakan makanan untuk setiap agama tanpa mengira kaum. Macam tu. Maksudnya dekat sini, dia orang sangatlah rendah diri sebab dia orang sanggup untuk bersedekah kepada orang ramai tanpa mengira kaum dan agama tentang makanan. Maksudnya dia orang kongsi-kongsi makanan dan makan pun sama-sama. Yang terakhir adalah kepercayaan kepada keadilan dan kesaksamaan. Jadi menghapuskan sistem kasta dan diskriminasi dalam masyarakat. Maksudnya dia orang tak ada macam orang yang terlalu tinggi dan orang terlalu rendah. Maksudnya kasta tu dah tak ada. Macam tu. Dan menegakkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam kitab Sikh pun dia kata tiada siapa yang tinggi atau rendah. Semua manusia adalah sama di mata Tuhan. Maksudnya kat sini, amalan mereka tak memandang seseorang itu dari segi kasta. Maksudnya dari segi darjat mereka, dia orang tak pandang macam tu. Jadi itulah amalan dia orang. Jadi yang pertama nilai dalam setiap agama ni yang saya perasan ataupun saya kaji adalah setiap agama ni mengamalkan nilai kasih sayang. Jadi yang pertama Islam menaikkan kasih sayang antara manusia dan kasih sayang Allah kepada makhluknya.
Jadi dalam Islam, kasih sayang ni disebut sebagai rahmah. Dan Allah sendiri dikenali sebagai Al-Rahman, Maha Pemurah, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi dalam kitab juga ada ditulis, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada sesemua manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi yang kedua pula Kristian. Kristian pun mengamalkan kasih sayang. Maksudnya ada nilai kasih sayang dalam agama Kristian. Dalam agama Kristian, kasih sayang disebut sebagai agape, iaitu kasih sayang tanpa syarat seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Markus 14:51. Jadi yang ketiga pula Buddha. Buddha ni pun ada kasih sayang yang dikenali sebagai metta, kasih sayang tanpa syarat dan karuna belas kasihan. Jadi banyak sampai Buddha melibatkan diri dalam program amal seperti menyediakan makanan dan perlindungan kepada gelandangan. Kembangkan kasih sayang kepada semua makhluk dan menyayangi seperti anak-anak mereka. Maksudnya macam itulah. Maksudnya semua agama pun ada mengamalkan kasih sayang. Jadi yang keempat pula dalam agama Hindu ni kasih sayang disebut sebagai prema, iaitu cinta suci dan ahimsa tidak mencederakan makhluk lain. Jadi macam saya cakap, ahimsa ni tidak mencederakan orang lain. Jadi tidak mencederakan orang lain ni juga di dalam nilai kasih sayang. Jadi gerakan Gandhi ni dalam menentang penjajahan British berasaskan nilai kasih sayang dan ahimsa. Jadi ni adalah contoh gerakan Gandhi ni. Dia dah tidak agama Hindu ni dah buat dah. Maksudnya dah menunjukkan kasih sayang ni daripada gerakan Gandhi ni. Jadi kasih sayang ni adalah akar kebajikan paling tinggi. Maksudnya kasih sayang ni adalah nilai yang paling tinggi lah. Macam tu. Yang terakhir adalah Sikhism. Agama Sikhism menekankan kesamaan dan kasih sayang kepada semua manusia. Jadi di India ada Gurdwara Golden Temple di Amritsar memberi makanan berjumlah lebih 100,000 orang setiap hari. Jadi macam saya kata tadi, dia orang akan memberi makanan tanpa mengira agama dan kaum. Jadi itu adalah tunjukan kasih sayang kepada mereka. Jadi kasih sayang adalah asas kepada kehidupan yang suci. Mereka berpegang kepada kata-kata itu. Jadi sebagai seorang guru, jadi apakah penerapan amalan dan nilai yang kita kaji daripada agama tadi dalam bidang keguruan? Jadi yang pertama sekali, yang macam nilai kasih sayang ni dalam Islam, jadi guru berperanan membimbing murid dengan penuh sabar dan hikmah sebagaimana yang dicontohi oleh Rasulullah. Jadi guru ni boleh menjadikan Rasulullah sebagai contoh untuk memberi tunjuk ajar ataupun membimbing murid ni daripada A to Z. Macam tu. Jadi yang kedua, ihsan bermaksud berbuat baik kepada semua tanpa mengharapkan balasan sesuai dengan peranan guru dalam membentuk ihsan, berilmu dan berakhlak. Jadi sikap ihsan ni perlulah ada dalam diri seorang guru sebab guru ni membimbing murid. Jadi bila membimbing murid, kita kena ajar dengan hati yang ikhlas dan bukan sekadar mengajar, kita kena membimbing mereka juga. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang memahami keperluan emosi dan sosial terutama bagi mereka yang memerlukan bimbingan tambahan. Maksudnya, guru tu tak boleh mengeluh. Bila murid tu macam tak tahu sesuatu benda, maksudnya macam kita kena bimbing dia sampailah dia tahu. Maksudnya bila ada murid lemah ke apa, kita kena bimbing dia. Yang keempat lah, ilmu yang disampaikan oleh guru kepada murid dianggap sebagai satu bentuk sedekah yang akan memberi pahala pahala keberkekalan. Maksudnya, ilmu ni yang guru berikan kepada murid ni, kita kena anggap ilmu ni ilmu yang berterusan. Sebab tu ada orang cakap, guru ni macam pekerjaan yang lubuk ilmu. Maksudnya bila kita berikan orang tu ilmu, budak-budak ni ilmu, macam percayalah, murid-murid ni akan menggunakan ilmu tersebut sepanjang dia hidup. Kalau tak sepanjang dia hidup pun, kita bagi ilmu dekat mereka ni pun dengan hati yang ikhlas ni pun dah dapat pahala yang banyak. Contoh penerapan, guru membantu murid yang lemah dalam pelajaran tanpa membiasakan latar belakang mereka. Maksudnya kat sini, guru ni perlu ikhlas membantu, membimbing murid tanpa mengira latar belakang mereka ni macam mana. Tak kisahlah mereka ni daripada kelas belakang, kelas depan, darjat tinggi, rendah, tak kisah. Guru ni kena membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Yang terakhir, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan pendekatan mesra murid. Maksudnya, bila dekat dalam kelas, guru kena memberikan pembelajaran yang kondusif. Maksudnya, murid kena selesa apabila belajar dengan kita. Maksudnya, kelas kena bersih. Macam cara kita mengajar pun mereka minat dengan kita. Maksudnya macam tu. Maksudnya, Islam ni mengajar kasih sayang yang kita boleh integrasikan dalam bidang keguruan. Yang kedua pula agama Kristian. Agama Kristian ni pun kita boleh terapkan nilai kasih sayang yang ada dalam amalan dan nilai mereka
nilai kasih sayang tu dalam agama Kristian yang kita boleh terapkan dalam bidang keguruan. Contohnya macam guru mengajar dengan penuh cinta dan keikhlasan tanpa memilih kasih. Yang kedua, konsep agape iaitu kasih sejati. Iaitu guru mendidik tanpa syarat dan melihat setiap murid sebagai individu yang berharga. Maksudnya dekat sini, kita perlu lihat murid-murid ni sebagai insan yang berharga. Macam yang kita tahu, bila murid-murid yang mengajar yang kita kena anggap mereka sebagai kain putih yang suci. Jadi kita yang akan mencorakkan mereka sebagaimana kita ajar di depan. Macam kita yang membimbing mereka tu, itulah corak mereka pada masa akan datang. Jadi, yang ketiga, menggalakkan empati dan sikap membantu, iaitu guru mengajar murid untuk menyokong satu sama lain dalam pembelajaran dan kehidupan. Maksudnya dekat sini, guru ni kena terapkan nilai empati dan simpati dalam kalangan murid supaya mereka dapat menghormati antara satu sama lain dan mereka menyokong antara satu sama lain. Jadi, dekat sini juga kita boleh lihat nilai kasih sayang dalam agama Kristian ni yang kita boleh terapkan dalam bidang keguruan adalah supaya mereka boleh bercampur antara satu sama lain. Macam kita tahu kita hidup dalam perpaduan yang sangat tinggi sebab kita ada pelbagai kaum. Jadi dalam konsep ni kita boleh terapkan dalam bidang keguruan. Jadi terakhir, guru menanamkan nilai kasih sayang dengan memberi contoh melalui tingkah laku mereka. Maksudnya dekat sini guru ni sebagai role model. Jadi bila guru ni sebagai role model, kita kena memberi tunjuk ajar ataupun kita kenalah membuat mengajar tu dengan cara yang baik dan contohnya macam tak gunakan perkataan yang kasar, tak mendiskriminasi, macam pilih kasih. Jadi contoh penerapan dia, contoh memberikan perhatian kepada murid yang menghadapi masalah emosi atau kelagu. Jadi kat sini, guru ni macam kita tak boleh pilih kasih tau kalau ada orang yang, murid yang ada masalah emosi dengan keluarga, kita macam, oh tak apalah itu masalah dia. Kita tak boleh macam tu. Kita sebagai seorang guru, kita kena membimbing sebab kita pun lagi tua dan kita tahu kita boleh berfikir dengan waras. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah itu. Kedua, mewujudkan suasana kelas yang inklusif dan saling menyokong. Maksudnya dekat sini, suasana kelas tu perlu saling bantu-membantu dan sangat efektif lah pembelajaran dalam kelas tu. Maksudnya dekat sini, guru kena memberikan tunjuk ajar secara efektif. Maksudnya dari segi pengajaran, pembelajaran, dari segi bahan bantu belajar dan mengajar yang cikgu buat. Maksudnya dekat situ. Yang ketiga pula, nilai kasih sayang dalam agama Buddha yang boleh diterapkan dalam bidang keguruan. Yang pertama, kasih sayang dalam bentuk belas kasihan karuna dan kebaikan hati iaitu metta, iaitu guru mendidik dengan penuh kelembutan dan keprihatinan. Maksudnya dekat sini, bila kita nak membentuk murid atau membimbing murid, kita kena lemah lembut. Maksudnya tak boleh nak mengajar dengan kekerasan sebab mereka ni senang terganggu emosinya. Yang kedua, konsep ahimsa iaitu tidak menyakiti. Iaitu guru ni kena mengelakkan kaedah pengajaran yang berbentuk kekerasan dan menghukum secara tidak adil. Maksudnya, macam yang saya kata tadi, murid ni macam sangat sensitif dan guru ni adalah kepercayaan utama mereka. Maksudnya saya kata dekat sini, apabila cikgu tu cakap A, balik rumah pun dia akan cakap A dengan mak ayah dia. Maksudnya dia lebih percaya seorang guru ni. Jadi bila kita ajar dia dengan kelembutan, percayalah dia akan jadi seorang yang lemah lembut dan mendengar kata. Yang ketiga, guru mendidik murid untuk memahami kepentingan keharmonian dan ketenangan dalam hidup. Membantu murid memahami kepentingan hormat menghormati antara satu sama lain. Maksudnya guru dekat sini tak boleh diskriminasi. Antara mereka pun ada kena hormat menghormati antara satu sama lain sebab mereka adalah rakan-rakan sekelas dan rakan-rakan satu sekolah. Mereka kena hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi contoh penerapan dia menggunakan teknik meditasi atau refleksi dalam kelas untuk membantu murid mengurus emosi. Contohnya dekat sini, meditasi. Contoh kalau kita dah mengajar 30 minit, 30 minit straight kita belajar secara terus. Jadi kita boleh suruh murid berdiri, hirup udara, tarik nafas, hembus nafas supaya mereka rasa tenang sekejap. Sebab mereka tak boleh terus belajar sebab mereka baru kecil lagi untuk belajar secara berterusan dengan jangka masa yang lama. Terakhir, mengajar murid untuk bersikap tenang dalam menyelesaikan masalah konflik dan tidak bertindak agresif. Maksudnya dekat sini, guru kena membimbing murid untuk berfikir secara kreatif apabila ada masalah. Yang seterusnya adalah Hindu. Kasih sayang sebagai satu tanggungjawab moral iaitu dharma, iaitu guru berperanan mendidik dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggungjawab. Jadi kat sini guru kena membimbing murid atau mengajar murid dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggungjawab. Maksudnya dekat sini kita tak boleh ambil mudah. Walaupun tajuk atau topik kita ajar tu mudah. Tak boleh. Kita kena ajar bagaimana macam contoh macam kita kena anggap mereka ni memang tak tahu apa-apa. Jadi kena bertanggungjawab lah macam sampailah mereka faham barulah kita boleh ke next topic.
konsep seva iaitu khidmat tanpa syarat, iaitu guru memberikan pendidikan sebagai satu bentuk khidmat kepada masyarakat. Maksudnya dekat sini, tak kisahlah murid tu contohlah perlu lebih masa. Jadi guru ni tak boleh mengambil kira lah macam murid tu tak faham sesuatu. Jadi apa salahnya kita lebihkan masa untuk dia seorang sampailah kita ajar sampailah dia faham. Tak salah pun buat benda tu dan itu membuatkan kita dekat dengan murid lagi. Maksudnya dia boleh nampak yang kita ni berusaha untuk dia faham dan dia boleh tahu apa yang dia belajar. Yang ketiga, guru menanamkan nilai belas kasihan bukan hanya terhadap manusia tapi juga terhadap alam sekitar. Maksudnya kat sini guru boleh memberi tunjuk ajar tentang penanam pokok. Maksudnya macam tentang alam sekitar pun guru boleh masukkan. Yang terakhir, guru memberi ilmu dengan penuh kesabaran tanpa mengharapkan balasan duniawi. Macam yang saya cakap tadi. Contoh penerapan, guru menerapkan nilai kasih sayang dalam menggalakkan aktiviti khidmat masyarakat. Contohnya macam guru pun boleh macam membuat lawatan ke tempat-tempat macam yang berkhidmat masyarakat. Contohnya macam guru boleh buat aktiviti lawatan ke tempat-tempat kebajikan supaya mereka ni boleh membuka mata yang kat luar sana pun ada orang yang lebih memerlukan. Yang terakhir, mengajar murid untuk menjaga kebersihan dan kesejahteraan alam sekitar. Jadi contohnya lah, kalau macam susah sangat dalam kelas, ambil 2 minit, cikgu boleh ambil 2 minit untuk suruh murid membersihkan kelas sebelum kelas bermula. Bukannya dapat membersihkan alam sekitar, tapi dia boleh menjadikan pembelajaran tu kondusif. Maksudnya lebih berkesan. Yang terakhir adalah Sikhism. Jadi kasih sayang dalam bentuk seva, khidmat kepada masyarakat. Dia lebih kurang pada Hindu tadi. Tapi ada beza sedikit. Tapi macam saya kata, setiap agama ni ada nilai nilai yang sama. Maksudnya Buddha dengan Hindu dengan Sikhism ni maksudnya dia lebih kepada khidmat masyarakat. Iaitu guru berperanan membantu murid tanpa mengira latar belakang mereka. Maksudnya bila kita mengajar tu kita tak boleh membezakan setiap murid tu mengikut darjat. Macam tu. Dan guru memastikan semua murid menerima pendidikan yang adil. Murid diajar untuk sesembahan turakan yang memerlukan. Maksudnya dekat sini kita kena menggalakkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Sebab bila dia orang tak berkomunikasi antara sama lain, dia boleh membuatkan seseorang murid tu sentiasa dalam safe zone mereka. Maksudnya dekat sini dia tak akan keluar daripada comfort zone mereka. Dan terakhir, guru menanamkan nilai toleransi dalam pembelajaran. Contoh penerapan, guru menganjurkan program kebajikan seperti gotong royong atau bantuan kepada murid miskin. Maksudnya dekat sini, guru pun boleh membuat aktiviti gotong royong di sekolah saja. Di sekolah saja pun dah boleh buat mereka sedar bahawa khidmat yang mereka lakukan tu bukan untuk diri mereka saja, untuk orang lain juga. Yang terakhir, mewujudkan persekitaran pembelajaran inklusif dan harmoni. Jadi kita beralih pula kepada amalan dalam setiap kepercayaan. Jadi yang pertama adalah Confucianism. Jadi upacara nenek moyang. Jadi amalan dalam Confucianism ni dia lebih kepada upacara nenek moyang. Mengadakan upacara penghormatan kepada nenek moyang melalui penyembahan dan doa. Maksudnya dia menyembahlah nenek moyang mereka terdahulu. Yang kedua, perayaan Xingming Festival. Hari menghormati roh nenek moyang dengan membersihkan kubur dan memberikan persembahan. Maksudnya macam mereka sangat menghormati nenek moyang mereka lah sampai memberikan persembahan dan membersihkan kubur mereka. Yang kedua adalah hormat ibu bapa. Dia menunjukkan ketaatan kepada ibu bapa dan membalas jasa mereka. Contoh macam mereka menjaga ibu bapa mereka yang tua, memberi penghormatan melalui ritual nenek moyang. Orang yang baik adalah mereka yang tahu menghormati ibu bapanya. Maksudnya, mereka ni mengamalkan penghormatan kepada ibu bapa mereka lah selain daripada kepercayaan nenek moyang mereka. Yang terakhir adalah mengekalkan kesopanan dan adab, mewujudkan keharmonian dalam masyarakat melalui etika dan kesopanan, bertutur dengan hormat kepada orang tua dan mematuhi protokol sosial. Maksudnya dekat sini, mereka juga amalkan kesopanan dan adab antara sesama lain. Kedua pula, amalan dalam setiap kepercayaan Taoism. Taoism ni lebih percaya kepada yin and yang, iaitu keseimbangan dalam hidup. Jadi mereka mengekalkan keseimbangan tenaga dalam kehidupan, mengekalkan gaya hidup seimbang antara kerja dan rehat. Jadi yin and yang ni lebih kepada keseimbangan antara kerja dan rehat lah. Mereka mengamalkan yin and yang ni. Ataupun Feng Shui. Feng Shui ni ilmu susun atur kehidupan, menyesuaikan persekitaran untuk menarik tenaga positif dan kesejahteraan. Susunan rumah yang harmoni untuk membawa rezeki dan ketenangan. Maksudnya, dia orang percaya bahawa setiap susunan rumah tu ada
feng shui. Maksudnya ada tenaga yang positif. Yang terakhir, menyembah dewa dan roh alam. Memohon perlindungan dan keberkatan dalam kehidupan seharian. Berdoa di kuil Jade Emperor untuk bernasib baik. Manusia yang hidup selaras dengan alam akan mencapai kebahagiaan. Maksudnya, bila amalan mereka ni adalah menyembah dewa dan roh alam. Apabila mereka menyembah dewa tu, mereka boleh mendapat kebaikan. Dan seterusnya adalah animisma. Animisma ni pemujaan roh alam dan nenek moyang. Maksudnya memastikan kesejahteraan komuniti dan mengelakkan gangguan roh jahat. Maksudnya bila mereka memuja roh alam dan nenek moyang ni, mereka nak elakkan daripada gangguan roh-roh jahat. Upacara pemujaan di sungai atau hutan sebelum memburu atau bersyukur tanam. Maksudnya mereka amalkan pemujaan ni untuk mendapat rezeki mereka. Macam tu. Upacara penyembuhan tradisional menyembuhkan penyakit melalui hubungan dengan roh alam, penggunaan bomoh atau dukun dalam ritual penyembuhan. Maksudnya dia menggunakan bomoh atau dukun ni apabila seseorang tu sakit. Yang ketiga, perayaan ritual dan tarian suci. Menghubungkan manusia dengan dunia roh dan memohon kesejahteraan. Contohnya macam tarian sewang dalam kalangan orang asli Malaysia sebagai upacara keagamaan. Maksudnya dekat sini, mereka menggunakan perayaan ritual atau tarian suci ni untuk memuja roh. Yang terakhir pula adalah kepercayaan natif. Kepercayaan natif ni lebih kepada upacara perayaan dan kesyukuran. Mereka ni menghargai hasil tuaian dan meminta keberkatan untuk masa depan. Contohnya macam pesta keamatan Sabah, perayaan padi oleh kaum Kadazan Dusun. Maksudnya macam mereka percaya daripada pesta keamatan ni boleh dapat kesyukuran lagi. Maksudnya dia buat pesta kesyukuran ni sebab mereka dapat contohlah pesta keamatan ni kan perayaan padi. Jadi mereka beranggapan bahawa perayaan padi ni akan membawa lebih kesyukuran kepada mereka. Maksudnya lebih banyak rezeki. Yang kedua adalah pesta gawai daripada kaum Sarawak, perayaan menuai oleh kaum Iban. Jadi yang kedua, pantang larang dan kepercayaan. Mengelakkan permukaan roh nenek moyang dan menjaga keharmonian alam. Tidak boleh memburu lebih daripada keperluan kerana boleh menyebabkan bencana. Yang ketiga, tidak boleh menyebut nama orang yang sudah meninggal tanpa tujuan yang baik. Mereka percaya kepada pantang larang dan kepercayaan. Terakhir, penggunaan jampi dan mantra. Memohon perlindungan atau menghalau roh jahat. Penggunaan jampi serapak oleh dukun atau pawang untuk menjaga kesihatan. Jadi macam yang kita tahu, kalau dekat Sarawak pun mereka ada menggunakan pawang buaya apabila seseorang tu meninggal di dalam sungai. Maksudnya mereka meminta tolong daripada buaya tu untuk mencari mangsa yang jatuh atau meninggal dekat dalam sungai. Yang seterusnya, nilai dalam setiap kepercayaan. Jadi saya pilih nilai hormat dan menghormati sebab daripada amalan tu kita boleh nampak yang setiap kepercayaan ni ada nilai hormat dan menghormati. Yang pertama, Confucianism. Konsep utama dia filial piety dan kewajipan sosial. Jadi mereka ni menghormati ibu bapa mereka dan menjaga mereka sepanjang hayat. Menghormati guru kerana mereka adalah penyampai ilmu. Dan ketiga, menghormati pemimpin dan masyarakat demi keharmonian sosial. Berbakti kepada ibu bapa dan menjaga mereka ketika tua, memberi hormat kepada guru dan orang yang lebih tua daripada mereka. Jadi untuk Taoism pula, konsep utama dia harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan. Menghormati alam semula jadi kerana sebahagian daripada keseimbangan dunia. Ketiga, menghormati tenaga hidup iaitu Qi yang mengalir dalam semua makhluk. Menghormati orang lain dengan tidak bertindak agresif. Maksudnya dia hormat orang lain. Maksudnya dia tak bertindak menyuruh ataupun agresif. Yang ketiga, animisme. Animisme ni konsep utama menghormati roh nenek moyang dan alam semula jadi. Menghormati roh nenek moyang melalui upacara dan doa. Menghormati alam semula jadi kerana memberikan kehidupan. Menghormati kepercayaan nenek moyang diwarisi turun-temurun dan tidak menebang. Contoh macam dia tak boleh tidak menebang pokok kerana setiap pokok tu dia percaya ada yang menjaganya. Macam tu. Maksudnya dekat sini, setiap kepercayaan ni dia sangatlah menghormati. Tidak kira lah sama manusia ataupun dengan alam sekitar. Jadi untuk kepercayaan aktif pula, konsep utamanya hubungan erat dengan alam dan masyarakat, menghormati ketua suku dan adat yang diwarisi, menghormati alam sebagai sumber kehidupan, menghormati hubungan antara manusia dan roh serta nenek moyang. Roh nenek moyang mereka lah mengikut adat istiadat yang diwarisi dari generasi ke generasi dan mereka juga ni sangatlah menghormati tanah dan sungai. Maksudnya dekat sini mereka sangat menghormati alam sekitar sebab mereka percaya bahawa setiap alam sekitar tu memberikan mereka rezeki. Dan segala pemberian rezeki yang alam sekitar ni beri ni, mereka harus menghormati. Macam tu.
Jadi untuk nilai hormat menghormati ni kita boleh terapkan juga dalam bidang keguruan. Jadi yang pertama Confucianism memberikan adab terhadap guru dan orang yang lebih tua iaitu pelajar digalakkan memberi salam atau berdiri apabila guru masuk kelas. Maksudnya dekat sini apabila guru masuk kelas, murid boleh berdiri supaya memberikan hormat kepada guru. Jadi yang kedua menanamkan nilai penghormatan dalam interaksi harian kerana pelajar diajar menggunakan kesempatan sopan seperti cikgu di sekolah. Maksudnya mereka perlu uh, mereka perlu memanggil cikgu tu sebagai sapaan cikgu. Macam tu. Yang ketiga, menekankan kepentingan penghormatan dalam subjek pendidikan moral, iaitu pelajar diajar tentang kepentingan menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin seperti pengawas dan rakan sebagainya dekat pendidikan moral. Bukan dekat pendidikan moral saja, maksudnya dekat setiap subjek pun boleh terapkan lah nilai hormat menghormati ni. Contoh penerapan sistem guru sebagai role model iaitu guru menunjukkan sikap hormat menghormati terhadap semua warga sekolah. Tak kisahlah dia cleaner ke, dia pekebun ke, guru pun perlu terapkan nilai itu. Yang kedua, pelaksanaan hari guru dan program mentor-mentee iaitu pelajar menunjukkan penghormatan kepada guru melalui aktiviti khas dan penghargaan. Maksudnya dekat sini apabila aktiviti mentor-mentee, maksudnya dia boleh tingkatkan lagi kehormatan mereka kerana mereka berdua sahaja dengan cikgu. Maksudnya setiap guru tu ada mentee dia dekat pelajar. Jadi untuk Taoism pula, Taoism menekankan keseimbangan dalam kehidupan iaitu hubungan harmoni antara manusia dalam serta sesama manusia dalam melalui konsep yin and yang. Yang kedua, mewujudkan suasana pembelajaran yang tenang dan seimbang seperti bilik darjah yang dihias dengan elemen alam semula jadi seperti Tuhan untuk mewujudkan persekitaran yang harmoni, menggalakkan aktiviti luar bilik darjah kerana pelajar diajar untuk menghormati alam sekitar melalui aktiviti gotong royong atau lawatan ke tempat semula jadi, menggalakkan komunikasi yang seimbang kerana guru memastikan semua pelajar mendapat peluang untuk bercakap, menyatakan pendapat. Contoh penerapan ni, projek sekolah hijau. Guru menggalakkan pelajar menjaga persekitaran sekolah melalui aktiviti menanam pokok dan gitar semula. Jadi cikgu ni juga boleh membuat aktiviti luar bilik darjah. Jadi salah satu aktiviti dia adalah sekolah hijau. Suruhlah budak-budak tu, anak murid kita bertanam supaya dia boleh menghargai ataupun hormat kepada alam sekitar. Maksudnya tak boleh. Cara hormat ni bukan kita menyembah saja. Cara hormat kita adalah kita tak membuang sampah berata-rata. Macam itulah cara hormat kita dengan alam sekitar. Ataupun aktiviti meditasi sebelum kelas bermula untuk membantu murid ni bertenanglah sebelum kelas bermula. Jadi yang ketiga pula mempromosikan cara animisme, mempromosikan kesedaran budaya orang asli dan etnik pribumi ataupun putra, iaitu guru masukkan elemen kepercayaan ini dalam subjek sejarah dan civic. Maksudnya dalam subjek sejarah ataupun pendidikan moral lah sekarang civic ni kan, mempromosikan kesedaran budaya orang asli. Maksudnya mereka pun tahu budaya orang asli ni apa, budaya mereka apa. Yang kedua, mengajar pelajar untuk menghormati kepercayaan rakan-rakan mereka. Macam saya kata, Malaysia ni sangat banyak kaum. Jadi, sangat banyak juga kepercayaan. Jadi, daripada pelajar lah, daripada generasi muda lah, mereka kena menghormati kepercayaan rakan-rakan mereka. Nanti mempromosikan pemeliharaan alam sekitar. Pelajar diajar untuk bahawa menghormati alam adalah salah satu tanggungjawab bersama. Jadi contoh penerapan di sekolah pula, guru boleh membuat minggu budaya Bumi Putra. Guru menjemput masyarakat orang asli untuk berkongsi amal tradisional mereka dengan pelajar. Jadi mereka boleh terdedahlah dengan orang asli ni apa. Yang kedua, lawatan ke perkampungan orang asli. Jadi pelajar diberi peluang untuk memahami kehidupan masyarakat Bumi Putra dan menghormati tradisi mereka. Yang terakhir sekali, untuk kepercayaan negatif ni mengiktiraf dan meraihkan kepelbagaian budaya. Jadi guru ni boleh membenarkan pelajar menyertai perayaan tradisional seperti gawai dan keamatan di sekolah. Macam gawai ni kan etnik daripada Iban Sabah yang uh, meng, mem- merayakannya. Tapi macam kalau kat sekolah pun tidak salah untuk kita menghormati budaya mereka dan kita pun sama-sama merayakannya. Jadi yang kedua, menggalakkan sikap hormat dalam komunikasi saling budaya. Guru memastikan pelajar menghormati dialek dan bahasa ibu dia masing-masing. Maksudnya dekat sini setiap kepercayaan tu ataupun setiap kaum tu ada bahasa ibu dia masing-masing. Jadi daripada kecil lah kita boleh ajar mereka supaya menghormati bahasa ibu dia masing-masing. Yang ketiga, menekankan kepentingan gotong royong. Pelajar diajar tentang nilai bersama dan menghargai sumbangan masyarakat. Jadi contoh penerapannya adalah program belajar melalui website. Pelajar digalakkan berkongsi pengalaman dan adat-adat masing dengan rakan-rakan mereka. Sebab kita ni, bila mengajar, kita ada ramai sangat, contohlah bila kita dekat pedalaman, kita boleh
jumpa kepercayaan yang sangat pelbagai. Jadi apa salahnya bila kita suruh pelajar yang cerita tentang kepercayaan mereka. Jadi dia boleh sedarkan rakan-rakan dia yang lain lah macam kepercayaan dia ni apa dia, apa semua. Jadi yang terakhir aktiviti sukan tradisional. Jadi guru menggalakkan permainan tradisional seperti sepak takraw dan congkak sebagai sebahagian daripada program sukan sekolah. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang guru, memahami dan mengamalkan nilai serta amalan daripada pelbagai agama dan kepercayaan membantu membentuk persekitaran pembelajaran yang harmoni, inklusif dan penuh dengan kasih sayang. Setiap agama dan kepercayaan mengutamakan nilai sejagat seperti hormat menghormati, kesyukuran, kasih sayang dan keadilan yang merupakan asas penting dalam profesi keguruan. Dengan menghayati nilai ini, guru bukan sahaja mendapat model peranan atau role model yang baik tetapi juga mampu membentuk hubungan positif dengan pelajar, memastikan suasana pembelajaran adil dan kondusif. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.